Kerap kali saya kongsikan bahawa keuntungan emas adalah sekitar 10% tahun. Dalam video saya ni, saya akan tunjukkan kiraan keuntungan emas jenama public gold secara purata selama 16 tahun. Pada tahun 2009, gold bar 20 gram boleh dibeli dengan harga RM2,248. Hari ini, gold bar 20 gram jenama public gold, jika dijual semula kepada public gold, anda akan dapat bayaran bersih sebanyak RM9,041 selepas tolakan spread 80%. Selepas tolakan spread sebanyak 8%. RM9,041 tolak RM2,248 sama dengan RM6,793 adalah keuntungan bersih simpanan selama 16 tahun atau keuntungan secara purata 18.9% tahun. Keuntungan ASB selama 16 tahun lalu adalah sebanyak 6.5% sahaja. Sebab tu, emas adalah simpanan yang sangat baik untuk jangka masa panjang dan simpanan persaraan antara simpanan yang sangat baik disimpan dalam bentuk emas. Tetapi, pastikan anda tidak salah memilih jenama emas kerana jenama emas ni membezakan keuntungan anda juga. Kepakaran public gold adalah dalam emas pelaburan berketulinan 999.9. Emas jenis ni memberikan keuntungan yang lebih berbanding emas 916. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas, anda boleh pilih pelbagai saiz emas sekecil 1 gram hinggalah 1 kilogram. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun emas public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.